Musim kenduri kembali lagi. Setiap tahun, ribuan majlis berlangsung di seluruh Malaysia. Tapi, tahukah anda bahawa ramai yang jatuh sakit akibat makanan yang disediakan secara berkumpulan? Keracunan makanan bukan perkara main-main. Ia boleh membawa ke hospital atau lebih teruk lagi. Sebagai AJK Rewang atau penyedia catering, anda bertanggungjawab memastikan makanan yang disediakan adalah selamat untuk semua tetamu. Pertama sekali, ayam segar. Ini penting kerana ia bahan utama dalam kebanyakan hidangan kenduri. Sentuh isi ayam, ia mesti pejal dan anjal. Elakkan ayam yang berlendir atau berbau tengik. Jika warnanya kehijauan atau kehitaman, buang segera. Dan ingat, simpan ayam dalam peti sejuk atau ais untuk elak pembiakan bakteria seperti Salmonella. Telur juga penting, tapi ia boleh menjadi punca keracunan jika tidak dikendalikan dengan betul. Pilih telur yang bersih, kering dan tidak retak. Simpan di tempat sejuk atau suhu bilik yang stabil. Nak uji telur segar, rendam dalam air. Kalau tenggelam, ia masih segar. Kalau terpungat, elakkan. Makanan dalam tin memang memudahkan, tapi jangan ambil mudah. Periksa tarikh luput sebelum guna. Elakkan tin yang kemek, kembung atau berkarat. Tin kembung mungkin mengandungi bakteria seperti Clostridium botulinum. Sangat berbahaya. Majlis kenduri sepatutnya menjadi memori indah, bukan punca kesakitan. Keselamatan makanan adalah tanggungjawab bersama. Dengan pemilihan bahan mentah yang betul, ayam segar, telur bersih, makanan dalam tin yang selamat, risiko keracunan boleh dikurangkan. AJK Rewang dan penyedia makanan, anda adalah benteng utama dalam keselamatan kenduri. Kesedaran kecil hari ini boleh menyelamatkan nyawa esok hari.